For the rest of my life, I'll be with you. I stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I thank Allah for open my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan usia, diberikan keberkatan dalam kehidupan kita. Hari ini kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Kita membicarakan tentang hadis-hadis Nabi. Bila kita bicarakan tentang hadis-hadis Nabi, kita banyak mengucapkan selawat ke atas Rasulullah. Bila kita banyak mengucapkan selawat ke atas Rasulullah, kita adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat kelak, insya-Allah, atas kerana kita banyak mengucapkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa, dalam episod kita pada hari ini kita akan ditemani oleh bukan sekadar qari dah sekarang ni. Dia dah boleh jadi penyanyi nasyid kita. Apa khabar Ustaz Husaini? Husaini Zain. Husaini Zain. Ini gelaran baru yang kita dapat dari episod ini. Sihat Ustaz Husaini? Sihat alhamdulillah, Dr. Sihat. Nampak ceria hari ni. Yalah, sebab saya takut kat tadi. Sampai lidah terbelit-belit. Dah bunyi orang putih internasional dah. Macam tu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Ustaz Husaini pun sihat. InsyaAllah hari ini kita akan masuk seterusnya Ustaz pada tema kita, iaitu peranan isteri. Masih lagi pada tema peranan isteri, dan tajuknya adalah tentang indahnya isteri solehah. Maknanya tajuk yang sangat menarik. Keindahan seorang isteri yang solehah ini mungkin bukan sahaja pada rupanya, tetapi pada ciri-ciri yang ada pada dia, pada sifatnya, pada perilakunya, kata-katanya dan sebagainya. Hari ini kita akan bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah. Seperti biasa, bacaan hadis kita akan dibimbing oleh Ustaz Husaini Zain kita. Sering Ustaz Husaini Zain. Baik, terima kasih Al-Fadhil Dr. Sanusi, tuan-puan yang dirahmati Allah, semua pencinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah jom sama-sama kita nak dengar bacaan hadis pada hari ini insya-Allah. An Thawban qala lamma nazala fil fiddati wal dhahabi ma nazal qalu fa ayyal mal nattakhidh qala Umar فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في آثاره فقال يا رسول الله أي المال نتخذ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. Thawban radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketika turunnya hukum hakam mengenai emas dan perak, para sahabat bertanya, harta apa yang perlu kita bawa? Umar berkata, aku akan mendapatkan maklumat mengenai perkara ini untuk kamu semua. Umar pun menunggang tunggangannya dengan segera lalu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu aku berada di belakang baginda. Lalu Umar pun berkata, wahai Rasulullah, harta apa yang harus kita bawa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hendaklah kamu membawa hati yang bersyukur
lisan yang sentiasa berzikir, dan isteri mukminah yang membantu setiap daripada kamu untuk kepentingan akhirat. Sunan Ibnu Majah nombor 1856. Itu dia hadis daripada baginda Nabi SAW. Mungkin kita nak mendengar sedikit tafsiran, pencerahan awal hadis yang kita dengarkan sebentar tadi. Fadal, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Usaini. Yang hadis ini sebenarnya dia ada konteksnya. Sama kalau kita bincangkan dalam episod yang sebelum ini. Hadis yang konteks sebelum ni iaitu adalah kisahnya Sayyidina Muaz bin Jabal sujud kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, la tu'addil mar'atu haqqa zawjiha haqqa rabbiha, tak sempurna hak seorang isteri menyempurnakan hak Tuhannya melainkan setelah dia taat kepada suaminya. Dalam kes ini pula sebenarnya ada konteksnya, iaitu ada ayat turun. Kalau kita tengok pun hadis tadi ceritakan lamma nuzilat, bila mana turunnya, atau lamma nazala fil fiddati, bila mana turunnya ayat tentang emas dan perak. Apa kaitan ayat emas dan perak ini? Yang ini sebenarnya disebutkan dalam banyak tafsir bahawa diturunkan ayat daripada surah Taubah ayat yang ke-34. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Allah Ta'ala kata, dan mereka yang menyimpan emas dan perak tak keluarkan, wala yunfiqunaha. Mereka simpan emas dan perak dan tak keluarkan untuk kepada tujuan zakat dan kerana agama Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka Allah Ta'ala kata, perintahkan mereka, beritakan gembira kepada mereka azab yang pedih. Lalu bila turun ayat mengenai tentang emas dan perak dan golongan yang tidak mahu mengeluarkan zakat dan sebagainya ni, lalu para sahabat tertanya-tanya, qalu fa ayyul mali nattakhid. Kalau begitu, harta apa yang kami boleh pegang, simpan dan kita kena bawa? Apa harta yang kita kena bawa? Lalu Umar kata, tak apa, kalau macam tu biar aku yang tanya kepada Rasulullah. Bila dia pergi jumpa Rasulullah, dan ketika itu Sauban ada bersama dengan dia, Sauban pun dengar sekali. Lalu Umar kata, ya Rasulullah, ayyul mal nattakhid. Wahai Rasulullah, harta apa yang kami boleh simpan? Harta apa yang kami boleh pegang ni? Harta apa yang kami boleh bawa? Yang mana yang kami boleh pegang, mana yang kami kena sumbangkan? Lalu Rasul kata, liyattakhidh ahadukum. Kamu, harta yang kamu boleh pegang, simpan adalah qalban syakira. Berubah terus. Awalnya Rasul cerita tentang harta, tapi yang Rasul suruh simpan yang pertama adalah qalban syakira, iaitu hati yang bersyukur, wa lisanan dzakira, lisan yang berzikir, wa zaujatan mu'minah, isteri yang mukminah, tu'inu ahadakum ala amril akhirah, yang membantu suaminya kepada urusan akhirat. Rupanya ada perkara yang lebih berharga daripada emas dan perak itu tadi, iaitu lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan isteri yang mukminah ini lebih berharga daripada emas dan perak itu tadi. Kalaulah seseorang tu ada harta yang banyak, tetapi sekiranya isterinya menyakiti suaminya, maka dia adalah tidak memberikan manfaat kepada suaminya. Yang ini yang diceritakan di dalam hadis ini. Rasulullah SAW menyatakan 3 sistem ataupun 3 elemen yang membentuk ekosistem sesebuah rumah tangga itu. Yang pertama adalah jiwa yang qalban syakira, jiwa yang bersyukur. Kalau dalam rumah tangga asyik nak mengungkit ataupun tak bersyukur sahaja kan, maknanya ini susah juga. Kan, maknanya ini adalah perkara yang paling penting yang Rasul tekankan. Kemudian walisan dan dzakira, tentang lisan yang sentiasa berzikir, wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah, iaitu isteri yang membantunya dalam urusan akhirat. Ini yang paling berharga sekali yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Jadi konteksnya jelas. Turun ayat mengenai tentang perkara yang mesti dikeluarkan zakat ataupun sumbangan adalah daripada emas dan perak. Ada sekumpulan manusia yang tak keluarkan harta daripada simpanan mereka. Syekh Tantawi kata sama ada orang-orang Yahudi ataupun orang muslimin yang kerekut, ataupun orang yang memang menyimpan harta tetapi enggan menyumbang kepada Islam. Lalu Umar kata, ini mana yang boleh simpan, mana yang tak boleh simpan? Lalu mereka pun tanya kepada Rasulullah. Rasulullah ubah sedikit angle, bukan ditekankan sangat pada harta, tetapi tekankan pada sifat tu tadi, termasuklah wanita ataupun isteri yang salihah itu tadi. Ini secara konteksnya sebelum kita masuk kepada perbincangan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan 3
elemen itu tadi. 3 faktor utama dalam membentuk rumah tangga itu tadi. Sebelum kita masuk kepada perbincangan sebelumnya, selepasnya, kita ada macam biasa Ustaz Husaini. Kita ada soalan kuis kan? Kita ada kuis. Okey, apa dia kuis? Berbatuk pula dia. Baiklah, insya-Allah tuan-puan, kita nak dengar sedikit soalan kuis kita pada hari ini. Saya rasa soalan ni agak mencabar sikit kali ni, Doktor. Oh, kita bagi mencabar hari ni. Bagi mencabar. Baik. Soalannya adalah antara sahabat yang berikut, siapakah yang bukan bekas hamba sahaya? A. Abu Hurairah, B. Ammar bin Yasir, C. Salman Al-Farisi, dan D. Zaid bin Harithah. Mencabar soalan ni. Mencabar soalan ni. Kalau sebelum ni soalan dia umur Nabi, kahwin umur berapa, wahyu umur berapa. Simple kali ni dah up sikit lah. Ini dah up sikit. Sebab kita tahu level penonton kita kat rumah dia pun dah up sikit. Jadi boleh nanti jawab soalan ni dan kita akan bagi tahu jawapan pada blok yang terakhir kata. So insya-Allah kita nak berhenti seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam My Hadith Time, Rasulullah Suri Teladan. Muhammad Rasulullah. صلاة بسلام المبين لنقطة التعيين يا Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadith Time Rasulullah Suri Teladan, yang mana pada sesi yang awal tadi kita telah pun membacakan sebuah hadis yang menceritakan mengenai tentang indahnya seorang isteri yang salihah, kerana Rasulullah membayangkan isteri yang salihah lebih mahal nilainya daripada emas dan perak, lebih tinggi kedudukannya daripada harta yang berada di sisi dunia. Malah Rasulullah kata itu adalah aset yang paling bernilai yang dimiliki oleh seorang suami itu tadi. Dan hari ini kita akan tengok ada 3 aspek yang dibincangkan dalam hadis ini. Yang pertama mengenai tentang qalban syakira, yang kedua mengenai tentang lisanan dzakira, dan yang ketiga zaujatan mu'minatan, iaitu seorang isteri yang mukminah, tu'inu ahadakum ala amril akhirah, yang membantu salah seorang daripada kamu kepada urusan akhirat. Sebelum kita masuk tentang perbincangan hadis ini, Ustaz Husaini, kita nak tengok sedikit mengenai tentang siapakah dia tokoh perawi kita pada hari ini. Tadi dah disebutkan namanya. Siapa Ustaz Husaini? Baik, kita nak tengok tokoh perawi kita, iaitu Sayyidina Thauban bin Bujdud. Pelik sikit nama dia. Pelik sikit lah nama dia kan. Bujdud. Bukan Bunjud ya. Bujdud. Thauban bin Bujdud. Beliau ini adalah hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirip dengan kuis tadi ya. Betul. Dan beliau juga digelar Maula Rasulullah. Ini nak tanya ni Dr. Dia kan maksud dia tu kan. Okey. Dan yang ketiga adalah berkhidmat untuk Rasulullah sehingga baginda wafat. Maknanya kiranya Thauban ni dia berkhidmat dengan Rasulullah sama macam yang lain-lain jugalah kot. Betul. Anas bin Malik, lain-lain jugalah. Dia ramai sebenarnya yang berkhidmat untuk Rasulullah. Antaranya macam Abdullah bin Mas'ud pun macam tu juga, sehingga sebahagian sahabat ingatkan dia ni ahli keluarga Rasulullah kerana dia kerap masuk keluar rumah Rasulullah. Ingatkan family Rasulullah, dia kata rupanya bukan. Ataupun kita tengok Thauban ni, tapi Thauban ni kalau tak silap saya banyak di Madinah nanti. Dan dia maula ni orang yang telah dibebaskan, maknanya mungkin dia sebelum tu hamba ataupun family dia hamba, tapi dia masih kekal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah Thauban ni sebenarnya sangat menarik. Kalau tuan-puan tengok dalam banyak kisah sirah, ada menceritakan tentang Thauban ini, dia satu hari bertemu dengan Rasulullah. Dia kata dia adalah
orang yang sukar bersabar dengan keseronokan ataupun kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata qalilus sabar, orang yang kurang sabar ni maksudnya bukan dia tak sabar, tapi dia tak boleh tahan kalau tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah pada satu hari bila dia jumpa Rasulullah dalam keadaan mukanya yang pucat, yang kita kata taghayyara launah, iaitu wajahnya berubah warna. Berubah warna ni mungkin pucat, terkejut dan sebagainya. Lalu Rasulullah tanya kepada Thauban, ma taghayyara launaka ya Thauban? Wahai Thauban, kenapa engkau pucat ni wahai Thauban? Lalu Thauban kata, ma bi maradun wala waja'. Aku ni bukan sakit Rasulullah. Aku ni bukan ada masalah tak sihat ke apa Rasulullah. Illa annani, melainkan aku ini bila aku tak jumpa dengan Rasulullah, aku rasa sangat rindu kepada Rasulullah. Dan tiba-tiba satu hari dia teringat. Dia kata, kalaulah aku meninggal esok, dibangkitkan kita pada hari kiamat. Seluruh manusia dihimpunkan fi sa'idin wahid. Rasulullah kata semua akan dihimpunkan dalam satu datar yang satu. Kalau dihimpunkan daripada min awalin ilal akhirin, daripada awal sampai akhir, berjuta, mungkin trilion, mungkin banyak orang manusia ni tadi. Tiba-tiba Thauban kata, aku boleh bertemu dengan Rasulullah ke? Aku dapat berjumpa dengan Rasulullah ke? Lalu Rasulullah dikatakan, sebahagian riwayat kata ayat ini yang menyebabkan kisah pertanyaan Thauban ini dikaitkan dengan penurunan ayat wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka akan duduk bersama dengan orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah, minan nabiyyin was-sadiqin wasyuhada was-salihin, dia akan duduk bersama dengan Allah dan Rasul. Jadi Thauban berharap kalau dia taat kepada Allah dan Rasul, dia akan duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma muhasabahnya untuk kita. Kalau kita tengok kisah Thauban ni dia kenal Rasulullah. Dan Rasulullah pun kenal dia. Mereka saling kenal, mereka tak apalah kalau jumpa ke akhirat mungkin kenal. Tapi kalau kita esok dibangkitkan pada hari kiamat, Rasulullah kenal ke kita? Kan? Rasulullah kenal ke kita? Dapat ke kita duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jutaan manusia yang berhimpun tu tadi? Kisah Thauban adalah satu peringatan. Mudah-mudahan kita mengamalkan beberapa amalan. Sebab Rasulullah kata siapa yang banyak selawat akan duduk dekat dengan Rasulullah. Siapa yang jaga anak yatim, Rasulullah kata duduk dekat dengan Rasulullah. Siapa yang jaga anak perempuan, Rasulullah kata dekat dengan Rasulullah. Jadi kita mudah-mudahan beramal dengan amalan-amalan tersebut. Mudah-mudahan pada hari kiamat, mungkin Rasulullah tak kenal kita, tetapi dengan amalan kita dapat duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doktor, kalau bila amalan-amalan yang Nabi perintahkan untuk kita dekat bangkit dengan Nabi tu, seronok bila mana Nabi panggil kita. Ya, betul. Kan? Kita kenal kita kan. Orang kenal. Sanusi. Allahu akbar. Mudah-mudahan macam tu kan. Husaini. Husaini. Kita seronok kita kan. Yang panggil tu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kemuliaan. Betul. Dengan diberikan penghormatan pada hari kiamat kelak esok. Baik, 3 perkara yang disebutkan dalam hadis ini sekiranya kita kembali kepada hadis yang kita bincangkan tadi, iaitu yang pertama Rasulullah kata qalban syakira. Hati yang jiwa yang bersyukur ini adalah satu nikmat. Yang mana yang ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegur beberapa orang wanita di Madinah apabila Rasulullah keluar pada pagi hari raya, yang Rasulullah kata ramai wanita dalam neraka dan sebagainya. Salah satu punca yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda kata wa takfurnal ashir, kerana mereka ini tidak bersyukurlah. Wa takfurna, kufur lawannya syukur tu tadi. Al-ashir adalah suami ataupun ahli keluarga mereka. Kerana seolah-olah dibayangkan wanita mungkin dia merasakan tak suami dia tak rasa appreciate tadi. Kita ada sebut appreciate tu. Tidak menghargai lah. Tidak menghargai. Dia dah ada effort dah tapi nampak macam tak di-appreciate tadi Jadi menyebabkan dia rasa macam bunyi picit. Dah tak apa-apa kena. Dia apa tadi? Appreciate. Dihargai oleh suami dia tadi ataupun isterinya menghargai suaminya. Qalban syakira, membayangkan tentang jiwa yang bersyukur. Cukup sahaja dalam rumah Rasulullah, satu hari yang kita bacakan kisah bagaimana seorang wanita datang minta sedekah di rumah Rasulullah, hanya ada sebiji tamar. Kalau ikutkan para isteri boleh mengeluh, mungkin ada yang mengeluh. Tetapi kita nak kata maknanya mereka datang dengan qalban syakira adalah salah satu ciri rumah tangga yang baik. Yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah adalah lisanan zakira. Yang ini adalah ada satu hadis yang agak pelik. Kita biasa ajar hadis ni mengenai tentang Rasulullah kata la yatahassar ahlal jannati. Tidak menyesal tidak ada ahli syurga yang menyesal melainkan ketika ditampilkan ketika kehidupan mereka di dunia dia tak berzikir kepada Allah.
Hadis ni pelik kerana la yatahassar ahlul jannati, menunjukkan ahli syurga tu macam ada rasa menyesal. Sepatutnya ahli syurga dah tak menyesal dah. Kerana dia dah masuk syurga. Tapi Rasulullah nak bayangkan yang akan menyebabkan ahli syurga boleh jadi menyesal pada saat di padang mahsyar nanti ditampilkan amalan mereka. Mereka tengok, oh aku sepatutnya kalau saat macam ni aku boleh berzikir. Sambil naik motor pun aku mungkin boleh berzikir, katakan macam tu. Tapi bila dia dah masuk ataupun dah dipilih untuk menjadi ahli syurga, dia kata rugi aku begini. Membayangkan zikir ini satu perkara yang paling mudah yang menyebabkan seseorang mudah untuk masuk syurga, kerana dia boleh buat bila-bila masa dalam apa keadaan sekalipun, kecuali dalam tandas lah. Mana dia tengah baring pun dia boleh sambil berzikir. Mana dalam keadaan menyesal yang baik lah. Menyesal yang baik, kesal lah, kesal. Sebab dia kata macam dia dah masuk dalam syurga ni, tapi bila tengok balik, aduh aku boleh buat time ni, aku boleh zikir sepatutnya aku berzikir macam ni kan. Sambil-sambil, sebab dia boleh je kan, sambil-sambil dia berzikir. Dan yang ketiganya, Rasulullah pun masukkan kepada wazaujatan mu'minatan, iaitu isteri yang mukminah, tu'inu ahadakum ala amril akhirah, yang membantu salah seorang daripada kamu, iaitu suami mereka, untuk kepentingan akhirat. Yang ini contohnya juga banyak. Bagaimana seorang isteri itu boleh mengubah seorang suami. Ada disebutkan kisahnya dalam apa yang diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Kalau tak silap saya, mengenai tentang dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah, lalu dia tengok ada seorang peniaga ni suka bersumpah, iaitu mungkin menipu ataupun menyumpah-nyumpah dan sebagainya, ataupun bersumpah, wallahi ni bagus, wallahi ni bagus, dia suka bersumpah macam tu. Tapi pada haji tahun seterusnya dia tengok dah makin baik, dia dah tak over macam tu lagi. Lalu dia tanya, kenapa engkau berubah begini? Dia kata, kerana aku telah berkahwin dengan seorang wanita. Isteri dia tu yang menasihati dia menjadi baik, menyebabkan Hasan Al-Basri kata, ini satu nikmat. Bagaimana seorang isteri yang salihah itu adalah isteri yang indah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga berjaya membentuk suaminya menjadi seorang yang baik, seperti yang disaksikan oleh Hasan Al-Basri. Kita berhenti dahulu seketika. Kita nak sama-sama lihat tentang media sosial kita yang membantu kita, peluang kita untuk sama-sama kita menyebarkan dakwah kita melalui media sosial kita, melalui platform Facebook, Instagram, Twitter pula. Thread lain, Thread, X dan sebagainya lah. Pelbagai informasi yang akan kita maklumkan di sana berkaitan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Doktor? Ya. Kita nak berehat seketika. Kita berehat dulu. Kita jumpa lagi dalam My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Muhammad Rasulullah. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan, yang mana pada dua sesi yang awal tadi, yang pertamanya kita membicarakan mengenai tentang konteks penurunan hadis tersebut, mengenai tentang arahan dikeluarkan zakat perak ataupun orang yang mengeluarkan sumbangan kepada jalan Allah untuk emas dan perak mereka. Tetapi ada kumpulan yang menyimpan. Lalu Rasulullah ditanya oleh Saidina Umar, bagaimana, apa yang boleh kita simpan, apa yang boleh kita bawa, apa yang kita kena sumbangkan. Rasulullah menjelaskan 3 perkara, iaitu qalban syakira, jiwa yang bersyukur, hati yang bersyukur, walisanan zakira, kemudian lisan yang berzikir, wa zaujatan mukminah, dan pasangan yang beriman. Ini adalah aset yang paling penting. Dalam sesi kedua kita membincangkan tentang sedikit sebanyak huraian mengenai tentang hadis tersebut, dan juga mengenai tentang perawinya Saidina Thauban bin Bujdud tadi, betul Ustaz
Ustaz ni Bujdud dia punya ejaan dia Bujdud. Kemudian yang sesi ketiga kita akan lihat kepada apakah dia ciri-ciri wanita ataupun zaujatul mukminah itu tadi. Yang ini yang menariknya, yang banyak kali juga kita bacakan doanya. Dan dalam Al-Quran kita ada baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Apa yang dimaksudkan dengan sejuk mata memandang? Adakah kalau kita tengok dia sejuk? Mana maksud sejuk mata memandang? Ustaz-ustaz ni kenapa gelak tu? Maknanya adakah ustaz-ustaz ni tengok dia akan jadi mata sejuk ke atau macam mana? Ini maksud yang kita nak study tu tadi. Qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan ini juga yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i. Rasul kata, qila li Rasulillah. Seorang tanya kepada Rasulullah, ayyun nisa'i khair? Mana wanita yang paling baik? Rasul kata, allati tasurruhu idza nazar. Iaitu seseorang yang bila kau tengok dia tenang. Kalau tengok tak jadi serabut. Kalau tengok jadi boleh jadi serabut ke kalau tengok? Boleh jadi. Kemudian wa tuti'uhu idza amar. Dan dia patuh taat kepada perintah engkau, wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha, dan dia tidak bercanggah dengan engkau apa yang kau tak suka mengenai tentangnya pada harta dan dirimu itu sendiri. Mengenai tentang kita kembali kepada qurrata a'yun ini, ada sebuah kisah yang saya sangat suka bila saya jumpa kisah ini, rasanya dalam Ibnu Katsir kalau tak silap kita ketika kita nak tafsirkan ayat mengenai tentang qurrata a'yun ini tadi, yang mana kisah mengenai tentang Sayyidina Miqdad bin Al-Aswad. Bila mana dia bertemu dengan beberapa orang tabi'i. Tabi'i ini maknanya golongan generasi di bawah sahabat. Lalu generasi tabi'in dia kata, untunglah kau Miqdad. Macam tu orang kata, untunglah kau Miqdad, kau dapat jumpa tengok Rasulullah. Tiba-tiba berubah Miqdad. Miqdad kata, ma yadri law syahidahu. Kau orang tak tahu kalau kau orang jumpa Rasulullah macam mana. Tantah kalau kau orang jumpa Rasulullah, kau orang yang melawan Rasulullah. Sebab waktu tu kita semua takut kerana ada ayah yang tak beriman, ada anak yang tak beriman. Jadi mereka ni dalam keadaan yang cemas. Maknanya takut-takut kalau anak mereka tak beriman macam mana. Kalau ayah mereka tak beriman melawan Rasulullah macam mana. Kerana contohnya banyak. Ada ramai sahabat yang mungkin juga kita tengok ayahnya awal tak beriman. Abu Bakar ayahnya tak beriman. Asma binti Abu Bakar pun sebenarnya ibunya asalnya tak beriman. Kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah, walaupun riwayat ni mungkin dhaif, tetapi dikatakan berperang dengan ayahnya sendiri dalam perang Badar. Ramai dalam kalangan mereka yang bergaduh sesama ahli keluarga sendiri. Lalu Miqdad bin Al-Aswad kata, yang dikatakan sejuk mata memandang itu adalah sejuk kerana melihat mereka beriman. Maknanya yang kita kaitkan dengan hadis ni tadi, wa zaujatan mukminah adalah isteri yang beriman tu yang menyejukkan mata kita memandang. Bukan kerana dia pakai bedak sejuk. Tak semestinya dia pakai bedak sejuk tu tadi. Tapi kerana dia, bila kita tengok, Allah, dia rajin solat ke macam tu. Dia walaupun kata-kata macam, yelah memang dalam hadis Nabi kan ada berkata-kata, nak pilih isteri ni kena tengok dia punya kecantikan, kebijaksanaan dan apa lagi, harta dia, keturunan dan sebagainya. Tapi memang betul masa hujung tu Nabi kata akhlak kan. Betul. Tengok din, pada agama mereka. Agama ni bila agama, bila kita tengok muka tak adalah kata smart sangat, tapi bila tengok muka, ya Allah sejuk kan. Allah sejuk. Boleh buat menantu dia kata dia boleh buat menantu kan. Tapi saya tak boleh lah. Okey, sama-sama tu. Okay. Yang ini yang Al-Miqdad bin Aswad kata, fala tuqirru atau fala tuqirru ainahu, ataupun fala maknanya mata dia tidak akan tenang illa wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar. Mata mereka tidak akan tenang kalau dia tengok anak-anak dia ada potensi untuk ditempatkan ke dalam neraka. Jadi itu yang dikatakan qurrata a'yun itu tadi adalah sejuk mata memandang kerana sekiranya anak dan isteri mereka beriman. Jadi definisi yang tepat kalau kita tengok dalam riwayat Nasa'i itu pun kata salah satu daripada ciri isteri yang salihah selain daripada kita melihatnya tenang, dia juga adalah taat kepada perintah Allah dan Rasul. Itu yang paling penting, dan kemudian dia mengajak kita kepada perintah-perintah kebenaran ataupun kepada membawa kita kepada urusan kepada Allah dan Rasulnya itu tadi. Baik, sebelum kita masuk kepada huraian yang seterusnya, kita masuk dahulu kepada perbincangan mengenai tentang ulum hadis. Kalau sebelum ni kita dah bincang mengenai tentang hadis ahad, hari ni kita akan bincang apa pula Ustaz? Hari ni kita nak lihat pembahagian hadis ahad tu. Baik, pembahagian hadis ahad ni ada 3 di bawahnya. Yang pertama adalah gharib, yang kedua adalah aziz, dan yang ketiga adalah masyhur. So kita nak tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan gharib.
Jadi gharib di sini dari sudut bahasanya bermaksud terasing daripada kumpulan. Dan yang keduanya jauh daripada tempat asalnya dan keluarganya. Itu adalah dari sudut bahasa. Dan dari sudut istilah pula ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi di mana-mana peringkat sanad. So ini adalah dari sudut istilahnya. Ini saya tak faham sikit dari sudut di mana-mana peringkat sanad tu. Faham. Baik. Sila Doktor. Baik, okey. Tadi kalau sebelum ni kita dah belajar tentang hadis ahad. Betul. Hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tak sampai peringkat mutawatir. Maknanya seorang riwayatkan ke, dua orang riwayatkan ke, tiga orang riwayatkan. Kalau yang seorang kita panggil hadis gharib. Yang perbincangan kita pada hari ini adalah mengenai tentang hadis gharib. Dari aspek istilah yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi, Ustaz Husaini kata hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi di mana-mana peringkat sanad. Maksud di mana-mana peringkat sanad ini ada peringkat dia. Mula-mula ada sahabat, kemudian ada tabi'in, kemudian ada tabi' tabi'in, kemudian ada atba' tabi'in ke bawah lagi. Jadi mana-mana peringkat sanad ini, kalau ada hanya seorang perawi, kita panggil gharib. Maknanya sama ada perawinya seorang sahabat sahaja yang meriwayatkan gharib. Kalau ada ramai sahabat tiba-tiba sampai kat tabi'in seorang saja yang riwayatkan juga gharib juga. Mana-mana peringkat sanad. Yang hanya ada seorang perawi kita panggilnya sebagai perawi yang gharib ataupun hadis yang gharib. Atau lebih mudah untuk tuan-puan ibu ayah faham, mari sama-sama kita tengok slide kita yang seterusnya. Di sini ada gambaran mengenai tentang kalau kita tengok kalau seorang sahaja sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, kita panggil hadis tersebut sebagai gharib. Ataupun kalau memang betul-betul seorang sahaja sahabat yang memang meriwayatkan, kita panggil gharib mutlak. Kerana memang hanya seorang sahaja sahabat, orang lain pun tak tahu, hanya ada seorang sahabat aja yang dengar. Ataupun bawah sahabat tu ada seorang saja lagi. Kalau dalam ni mungkin ada satu atau dua. Tetapi kalau seorang lagi, juga kita panggil gharib. Atau kita tengok contoh yang ini. Contoh yang ini sebenarnya hadis daripada innamal a'malu binniyat. Dalam hadis innamal a'malu binniyat, perawinya hanyalah daripada Umar sahaja. Cari dalam mana-mana sahabat pun sebenarnya tidak dijumpai, walaupun ada perbincangan mengenai tentang kenapa Umar sahaja yang meriwayatkan hadis ini. Tapi yang meriwayatkan hadis ini daripada Umar adalah Alqamah Al-Laythi. Kemudian daripada Alqamah yang meriwayatkannya adalah Ibrahim At-Taimi, Muhammad Ibrahim At-Taimi. Kemudian yang meriwayatkannya adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Semua ini hanya ada seorang perawi sahaja dalam setiap tabakat tersebut. Tabakat ni maknanya peringkat-peringkat tersebut. Maka hadis ini kita kategorikan sebagai hadis ahad. Itulah dia. Ahad dia gharib. Gharib, sorry. Termasuklah juga ahad tapi yelah. Maknanya gharib. Betul. Maknanya yang kita bincang adalah gharib. Gharib ni kerana seorang ataupun dia sama je ahad juga ke? Dia dalam kategori ahad. Maknanya kategori ahad ni kadang-kadang ada 3, kemudian jadi 1, kemudian jadi 2, macam tu. Jadi tak kisah mana-mana pun, kalau ada satu sahaja perawi dalam mana-mana peringkat perawi itu tadi, kita kategorikannya sebagai hadis ahad. Jadi ini adalah perbincangan mengenai tentang kategori hadis gharib, iaitu hanya yang diriwayatkan oleh seorang ataupun terasing. Cuma kalau perbincangan para ulama tentang gharib ini ada macam-macam. Kalau siapa yang baca Jami' Tirmizi, Imam Tirmizi suka letak kategori gharib ni. Kadang-kadang dia kata hadis hasan gharib. Hadis hasan sahih gharib, ditambah gharib kat belakang. Dia kata hadis ni aku dengar daripada dia ni seorang, tak dengar daripada orang lain. Kadang-kadang dia ada makna lain. Kadang-kadang Imam Tirmizi macam nak membawa maksud hadis gharib ni macam tak berapa kuat. Kerana yang dengar seorang sahaja. Kadang-kadang maksud dia begitu, tak masuk kuat, tak berapa kuat ni, kadang-kadang maksudnya dhaif. Tapi tak semestinya. Tapi yang ni kena diteliti. Saya just bagi penerangan ringkas sahaja, tetapi gambaran umumnya begitu. Nak lebih mendalam mungkin kita terpaksa buat satu sesi yang khusus mengenai tentang ulum hadis ni. Bedah hadis. Bedah hadis tu kerana dia agak detail sedikit perbincangannya mengenai tentang ulum hadis ini. Baik, itu adalah perbincangan kita mengenai tentang ulum hadis. Kita berehat dahulu seketika. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Muhammad Rasulullah.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Kita telah pun dibacakan tadi ayat yang keempat, ayat yang ke-34 daripada surah An-Nisa yang menceritakan mengenai tentang peranan seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, iaitu lelaki itu adalah pelindung, penjaga kepada seorang perempuan ataupun isteri kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka iaitu lelaki atas sebahagian yang lain. Dan kerana mereka lelaki telah memberikan nafkah dan daripada hartanya, maka perempuan-perempuan salihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tiada. Maksudnya adalah taat kepada perintah Allah dan juga taat kepada suami, seperti mana yang kita sebutkan di sini adalah ciri-ciri isteri yang salihah. Mengenai tentang taat kepada suami ini, dan mereka tidak, yang dikatakan sini mereka tidak mereka taat kepada suaminya ketika suami mereka tiada. Yang ini juga ada disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan mengenai tentang kisah Asma binti Umais. Iaitu Asma binti Umais ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menceritakan, dia kata anna nafaran min Bani Hashim. Ada beberapa orang lelaki daripada Bani Hashim yang kadang-kadang masuk ke rumah Abu Bakar, iaitu masuk bertemu dengan Asma binti Umais, iaitu isteri kepada Abu Bakar, dan ketika itu Abu Bakar tak ada. Fadakhala Abu Bakar Siddiq, lalu Abu Bakar As-Siddiq pun masuk, wahya tahtahu yauma idzin, sedangkan beliau ataupun Asma adalah isterinya ketika itu. Fara'ahum fakariha dzalika, lalu Abu Bakar tengok dia tak suka. Keadaan begitu tak suka menyebabkan Allah Ta'ala perintahkan, malah Rasulullah menjaga ataupun menyata kepada lelaki-lelaki tersebut, innallaha qad barra'aha min dzalika, Allah Ta'ala telah membebaskan Asma daripada perkara yang buruk sedemikian. Lalu Rasulullah kata, Rasulullah naik ke atas mimbar dan Rasulullah memperingatkan kepada para sahabat, la yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hadha ala mughibah, jangan ada seorang lelaki pun yang masuk bertemu dengan seorang wanita dalam keadaan suaminya tidak ada, ataupun ditemani dengan orang lain yang tidak menjadi halangan bagi suami itu sendiri. Ini adalah perkara bagaimana Rasulullah mengajar, dan Al-Quran juga mengajar taat kepada suami itu tadi, ketika mana dalam keadaan hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, maknanya dia menjaga dalam keadaan sewaktu tidak ada, ataupun tidak ada ni dimasukkan juga adalah tidak ada suaminya itu tadi. Ini disebutkan di dalam terjemahan daripada ayat yang ke-34 surah An-Nisa. Begitu juga kalau kita tengok mengenai tentang isteri yang taat kepada suami ini, ketaatan mereka sekalipun dalam urusan perkara dalam kelambu juga dapat pahala. Dan maknanya dalam urusan yang kita tengok benda ni untuk syahwat sahaja, untuk nafsu sahaja. Tetapi Rasulullah kata wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sekalipun kamu bersama dengan suami kamu, itu juga adalah sedekah. Lalu sahabat heran. Sahabat kata, ya Rasulullah, ya'ti ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajar. Wahai Rasulullah, takkan seorang suami yang melakukan sesuatu untuk nafsunya juga adalah dapat pahala. Lalu Rasulullah kata, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Kalau dia buat dalam mendatangi syahwatnya dalam keadaan yang haram, adakah dia dapat dosa? Lalu para sahabat kata dapat dosa. Kalau begitu dia buat dalam keadaan yang baik, dapat pahala.
Maknanya nak menceritakan kalau dia taat dalam keadaan yang sedemikian, turut memberikan pahala kepada pasangan tersebut, suami dan isteri, menunjukkan bagaimana ketaatan dan ibadah yang dilakukan oleh seorang isteri. Kadang-kadang isteri ni bimbang, dia tak boleh nak buat ibadah. Kerana dia hanya melihat ibadah tu perkara yang dia lihat seperti salat dan puasa sahaja. Sampai kalau dia kata, nanti bulan Ramadan, saya datang bulan, saya tak boleh puasa, rugi lah saya. Sebenarnya dia sediakan makanan untuk suami dia juga adalah pahala. Balah dia dapat pahala orang yang berpuasa tu tadi, suami dia puasa, anak dia puasa, anak ni puasa. Jadi dia dapat pahala lebih banyak lagi daripada suami dia sendiri. Jangan dia bimbang kerana rumah tangga, ibadah, iaitu perhubungan dia dengan suaminya juga adalah ibadah. Ketaatan dia kepada suaminya juga adalah ibadah. Inilah keindahan, indahnya isteri yang salihah, diberikan banyak ruang untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah mengenai tentang huraian yang berkaitan antara ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi dengan hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi kita telah hampir sampai kepada penghujung rancangan. Kita nak bedah sedikit soalan kuis tu tadi Ustaz Husaini. Soalan kuis tu macam panjang tadi. Baik, kita nak tengok soalan kuis kita. Kita ulang baliklah soalan dia. Antara sahabat yang berikut, siapakah yang bukan bekas hamba sahaya? A. Abu Hurairah, B. Ammar bin Yasir, C. Salman Al-Farisi, D. Zaid bin Harithah. Jadi jawapannya adalah A. Abu Hurairah. Siapa yang jawab betul tu? Ada yang jawab betul? Ada, ramai yang jawab betul. Ramai yang jawab betul. Jawapan adalah Abu Hurairah ataupun nama sebenarnya adalah Abdul Rahman bin Sakhar. Abdul Rahman bin Sakhar ini dia memang datang daripada Yaman. Kemudian dia bekerja dengan seorang wanita di Madinah, mungkin tidak dikategorikan sebagai hamba. Manakala Ammar bin Yasir memang kategori hamba. Ali Yasir ini kita dah cerita kisahnya di Mekah. Mereka adalah daripada golongan yang dikuasai ataupun hamba lah. Salman Al-Farisi jadi hamba kepada seorang Yahudi ketika mana dia datang ke Madinah. Dia dijual ataupun dia nak mendapatkan ruang untuk dia masuk ke Madinah tu melalui jalan hamba tu, dan Rasulullah dan para sahabat cuba membebaskan Salman Al-Farisi dengan membantunya menanam 300 batang pokok. Ini kita dah cerita dah. Dan juga bagaimana dia dibebaskan dengan Rasulullah bagi seketul emas. Seketul emas untuk dibayar kepada dia mukatab, orang yang minta untuk dibebaskan dirinya. Maka Rasulullah pun tolong bantu juga. Sama-sama bantu untuk dia dibebaskan. Manakala Zaid bin Harithah ni kesian sikit kisah dia. Kerana dia adalah daripada Bani Kalb. Dan dia satu hari dia ikut mak dia menziarahi kaum keluarga daripada mak dia. Bila dia pergi ziarah kaum tu kena serang. Bila kaum tu kena serang, dia kena tawan dan dia dijadikan hamba. Tak pasal-pasal. Maknanya wrong time, wrong place lah. Cakap orang putih sekarang. Wrong time, wrong place tadi. Salah tempat, salah masa. Dia pergi ziarah, orang tengah serang kaum dia. Dia kena tangkap, dia dijadikan hamba. Dibawa ke Mekah, dibeli oleh Hakim bin Hizam, anak saudara kepada Khadijah. Kemudian dia hadiahkan kepada Khadijah sebagai hamba. Khadijah pula hadiahkan kepada Rasulullah. Bila dapat pada Rasulullah bebaskan, Rasulullah jadikan dia anak angkat. Orang panggil dia Zaid bin Muhammad ketika itu. Itu maknanya kalau kita ikutkan tadi, maknanya mereka ni ada sejarah pernah dijadikan hamba. Jadi inilah sedikit huraian mengenai tentang kuis yang kita bincangkan pada awal tadi sesi tadi. Dan didedahkan jawapannya oleh Ustaz Husaini kita pada sesi penghujung kita ini. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala merahmati pengajian kita dalam perbincangan kita mengenai tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca doa yang akan dibimbing oleh Ustaz Husaini. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Dr. Sanusi. Tuan-puan yang dirahmati Allah, jom sama-sama di hujung ni kita mohon pada Allah, moga-moga Allah kurniakan kita kebaikan, moga-moga Allah kurniakan kita keberkatan, kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bangkitnya kita itu bersama dengan Nabi, bersama dengan Rasulullah, dengan para syuhada dan salihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفع لنا بشفاعة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وزين قلوبنا بزينة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sama-sama sebarkan hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan pengajian Al-Quran kita, dengan sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, yang mana sumbangan tuan-puan kepada tabung gerakan Al-Quran ini membantu kami untuk bersama meneruskan pengajian hadis dan Al-Quran kita. Mudah-mudahan sumbangan yang diberikan oleh tuan-puan ini akan diberkati dan menjadi aset yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Tuan-puan boleh sahaja imbas kod QR yang diberikan dan kemudian mudah-mudahan diberikan sumbangan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah dia perbincangan kita pada hari ini mengenai tentang hadis, mengenai tentang peranan isteri dan isteri yang salihah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.